Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan topik 3.1.33 iaitu operator logik. Operator logik digunakan dalam sesuatu ungkapan algebra ringkas untuk mendapatkan nilai bulan, benar atau palsu yang juga disebut nilai logik. Bulan hari tu kita dah belajar. Bulan ada dua nilai sahaja iaitu benar ataupun palsu. Dalam pengatur caraan, segmen kod yang mengandungi ungkapan algebra bersama operator logik penting supaya atur cara dapat melakukan perbandingan yang mudah terutamanya sebagai pernyataan bersyarat dalam struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Nanti kita tengok macam mana nak gunakan operator ni. Operator logik, penerangan dan contoh. Operator logik ni ada tiga. Ada AND, ada OR, ada NOT. Saya ulang. Ada AND, ada OR, ada NOT. Untuk AND, keadaan menjadi benar jika kedua-dua operan adalah benar. Jika kedua-duanya benar, baru dia kata dia benar. Jika kedua-dua benar, maka dia adalah benar. Contoh, A benar, B palsu. Kalau A, N, B, N ni operator logik, dia adalah palsu. Kenapa? Sebab dia kata, kalau untuk operator N ni, mesti kedua-duanya benar, barulah dia benar. Sekarang ni satu benar, satu palsu. Jadi jawapannya ialah palsu. Untuk OR, keadaan menjadi benar jika salah satu operan menjadi benar. Salah satu dah cukup dah. Untuk OR ni atau. Jadi bila OR berlaku, operator logik OR dilakukan, salah satu benar, dia dapat dah disebut benar dah. Contohnya A or B. A benar, B palsu. Salah satu benar, dia dah kira benar. Berlainan dengan N tadi. N tadi kedua-duanya benar, barulah dia benar. Kalau NOT, dia menyongsangkan seluruh keadaan logik operan. Kalau ada NOT perkataan depan NOT ni, nampak tak NOT ni dia letak NOT, A and B adalah benar. A and B tadi jawapannya apa? A and B, kita rujuk balik. A and B jawapannya palsu. Kalau dia NOT-kan dia jadi benar. NOT ni sebaliknya to NOT. Kita tengok satu lagi contoh. Contoh di sini, dia kata X sama dengan 4, Y sama dengan 7. Tulis benar atau palsu untuk pernyataan di bawah. Tulis benar atau palsu untuk pernyataan di bawah. X sama dengan 4. X sama dengan 4. Jawapan dia benar ke palsu? Tengok X sama dengan 4. Jawapan dia ialah benar. Kita boleh tulis benar kat sini. Allah, tulisan cikgu benar. Cantik je tulisan cikgu ni. Okey, benar. Bolehlah tu. Lepas tu Y sama dengan 5. Benar ke palsu? Y dia kata berapa ni? Y dia 7. Jadi Y sama dengan 5, palsu. Tulislah palsu. Tulisan minta maaf lah, cantik sangat palsu. Seterusnya. Yang ni kita nak tengok ada operator logik dalam dia. Ada N. Ada N di sini. Nampak tak ada N? Dia kata X sama dengan 4. X sama dengan 4 benar dah. N, Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 pun benar. Jadi kedua-duanya benar. Dia pakai N di tengah-tengahnya. Jadi jawapannya adalah benar. Sebab dia kata kalau N, mestilah kedua-duanya benar, baru dipanggil benar. Jadi C ni jawapan dia benar. Tulisan minta maaf lah di sini. Benar. Seterusnya. D. X sama dengan 4. Dah betul tak X sama dengan 4? And Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 salah Y sama dengan 7. Jadi salah satu ni dah palsu. Bila salah satu dah palsu, dia akan pakai jawapannya adalah palsu. Sebab N syaratnya mesti dua-dua benar baru dapat benar. Jadi D jawapan dia palsu.
Okey, soalan terakhir untuk O. Okey, X sama dengan 4. Okey, benar dah X sama dengan 4. O, Y sama dengan 7. Okey, Y sama dengan 7. Benar juga. Okey, jadi untuk O, salah satu benar dah kira benar dah. Jadi jawapan E ialah benar. Okey, siap. Okey, kalau untuk not senang je. Kalau contohnya C tadi, X sama dengan 4 and Y sama dengan 7, ada kat depan dia perkataan not macam ni. Dia akan dapat jawapan yang ini benar, di sebaliknya ialah palsu. Okey, itu adalah 3 operator logik. Okey, kita tengok lagi, ada satu lagi slide. Okey, kadang-kadang hanya perlu juga untuk beberapa operator yang lain. Okay, operator tambahan bagi matematik. Yang pertama nama dia yang teratus ni modulus. Okay, modulus. Okay, modulus ni apa? Operan kiri dibahagi dengan operan kanan bagi pembahagian dipaparkan. Okay, contoh A10, B2. 10 modulus 2. 10 modulus 2. 10 bahagi 2 dapat 5. Bakinya kosong. Dia paparkan baki. Modulus ni dia kata apa? Pembahagian dipaparkan. Bakinya dipaparkan. Okey, contoh 2. 11 modulus 2. 11 bahagi 2. Dapat 5. Okay, 11 bahagi 2 dapat 5. Baki 1. Jadi bakinya yang dipaparkan. Sebab modulus untuk paparkan baki. Berbeza dengan tanda yang ni nama dia eksponen. Eksponen ni okey, operan kiri dikuasakan mengikut nilai operan kanan. Contohnya A10, B2, 10 kuasa 2. Macam ni. Jadi 11 kuasa 2. Okey, macam ni nilai dia. Okey, tadi modulus dibahagi, floor division ni bahagi juga. Tapi dia ambil nilai dia terus. Tadi kalau modulus dia ambil baki. Yang ni tak ambil baki. Dia ambil hasil pembahagian tanpa nilai baki dipaparkan. Okey, contohnya A, floor division, sebutan dia B. Okey, A10 bahagi 2 dapat 5. Dia paparkan hasil. Yang modulus tadi dipaparkan baki. Yang floor division dipaparkan hasil. Okey? Okey, itu sahaja untuk kali ini. Ada 4 slide sahaja. Cuba fahami. Boleh ulang-ulang video ni beberapa kali. Kalau ada soalan, boleh terus tanya. Okey? Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.